Alright guys, welcome to another video of Funes Unfiltered. Hari ni aku nak cerita hampa 3 makanan yang hampa boleh makan. Alright, so hampa kalau nak ingat benda yang susah lah apa-apa untuk nak tolong hampa punya daya ingatan ke apa kan, hampa boleh makan makanan ni. Okay, terpulang student boleh, orang nak hafal Quran boleh, orang nak hafal apa saja, nak bagi ingatan ni kuat ni. Okay, nak bagi ingatan padu kan. So boleh makan benda ni. So yang first boleh makan adalah kurma guys. So kurma ni dia sangat-sangat tinggi, dia kaya dengan glukosa. Okey, dan bila dia tinggi dengan kaya glukosa, dia mempercepatkan proses energi tu, tenaga kita ke otak. Okey, so bila bawa tenaga ke otak, kita punya neuron sangat aktif lah. Kita punya sel-sel otak kita sangat aktif. So bila makan, bila amalkan, kita mudah nak ingat Okey, so yang ni terpulang. Kalau nak makan macam tu je pun boleh. Tak pun boleh rendam dalam air. Okey, ambil air dalam gelas kan. Okey, isi air. Lepas tu bubuh 3 biji kurma. Alright, lepas tu biar semalaman. Okey, contoh malam ni ke apa kan, letak tu. Okey, letak kurma, letak air, biar semalaman. Okey, esok pagi tu baru bangun, minum air tu. So makanan yang kedua pula adalah madu guys. So madu ni kalau tak ada, boleh beli. Alright, sebab madu ni dia ada satu sifat, dia adalah antioksidan. Kan, kita selalu dengar antioksidan. Apa benda antioksidan ni? Kalau nak buat produk ni antioksidan, produk ni antioksidan. Antioksidan ni dia sangat bagus untuk kita punya body kita. Okey, dia proses dia sangat penting. Alright, so bila ada sifat antioksidan ni, dia boleh improve kita punya daya ingatan. Okey, dia macam natural way of doing it lah. Alright, ni tak suka madu, tak apa, boleh makan makanan yang ketiga ni, yang mana dia adalah kismis. Okey, kismis minda. Alright, yang ni pun bagus juga, boleh makan. Tak pun kalau hampa nak betul-betul yang scientific study punya, yang macam hampa betul-betul suka sains kan, hampa kalau tak percaya makanan-makanan ni, tak apa, hampa boleh makan fish oil. Okey, hampa boleh beli omega 3 punya suplemen fish oil, boleh amalkan kapsul tu. Kapsul tu pun bagus juga untuk minda kita, untuk nak tingkatkan kita punya daya ingatan kita. Alright, so amalkan benda tu lah. Boleh kalau rasa susah sangat nak ingat something kan. So itulah, harap membantu guys. Okey, so kalau korang dah buat, dah ada effect ke apa ke, atau korang ada amalkan makanan lain yang macam membantu untuk ingatan hampa, kalau hampa boleh letak kat komen lah. Okay, boleh cerita, so that orang bila nampak, orang boleh tahu, makanan ni bagus untuk kita, makanan ni macam ni. Okay, so share hampa punya thoughts, everything. Jangan malu-malu, jangan susah tanya siapa nak letak apa kat komen tu. Okay, apa yang hampa, kalau amalkan hampa rasa makanan tu bagus untuk minda, kalau hampa boleh letak kat komen. Alright, semua orang boleh. Okay, selagi boleh, kita be beneficial to others lah. Jadi bermanfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain kan. Okay, so itu je untuk video kali ni guys. So jumpa dekat next video.